Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita di dalam podcast Simple Tapi Faham. Dan hari ini insya-Allah kita akan mendatangkan satu tajuk, iaitu Mahtafiz Al-Quran Dar Al-Najah menuju kejayaan. Dan insya-Allah pada kali ini kita menampilkan seorang ataupun satu susuk tubuh badan yang dikenali sebagai Tuan Haji Muhammad Asri bin Abdul Razak ataupun dikenali sebagai Abi. Apa khabar Abi? Alhamdulillah. Sihat baik. ya? Sihat, alhamdulillah. Macam nak raya tahun ni? Macam biasa yang Macam apa biasa. ni sedikit kekurangan lah. Ya. Ya, daripada tahun-tahun yang sebelum ni lah. Baik. Ya. Baik, insya-Allah sebelum kita melanjutkan lagi perbicaraan kita, apa kata kita bertanya tentang peribadi Tuan Haji Asri ataupun Abi, di manakah asal Abi dan di manakah tempat bekerja sebelum ini dan di manakah belajar ataupun mungkin mengambil standard Al-Quran dan sebagainya. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih kepada Muhammad Syawal bin Mustafa kerana menjemput saya ke podcast Simple Tapi Faham. Soalan yang pertama ni lebih kepada memperkenalkan diri saya. Saya berasal dari Setiawan Perak, mempunyai 5 orang anak, 1 perempuan dan 4 lelaki. Saya tinggal di Darul Taqwa, Dusun Tua, Jalan Hulu Langat. Belajar sekolahan dah lama dah tinggalkan, tapi disebabkan soalan tu, jadi saya nak jawab jugalah. Saya belajar dulu awal-awal sekolahan, saya belajar di Clifford School, Kuala Kangsar. Kemudian sambung lagi di Holy Methodist, Teluk Intan, sampai tingkatan 5. Kemudian saya datang ke Kuala Lumpur, bekerja di Kuala Lumpur, di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Itu sedikit sebanyak latar belakang pengajaran persekolahan saya lah. Baik, terima kasih kepada Abi, ya. Itu orang Setiawan rupanya, ya. Orang Setiawan rupanya, ya, lahir di Setiawan, lepas itu berhijrah ke Kuala Lumpur dan akhirnya menetap di Kuala Lumpur dan dan mempunyai 5 orang anak. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi dengan persoalan. Apakah sebenarnya yang mendorong Abi untuk menumbuhkan Mahtafiz Dar An-Najah ini? Apa yang mendorong ya? Benda ni tercetus di sebuah masjid indahnya, ya, Masjid Asy-Syabab, Institut Bina Negara di Dusun Tua. Jadi saya ketika menunggu masuk waktu solat Jumaat tu, saya berborak dengan seorang Ustaz Zaki. Dia merupakan guru kepada anak-anak saya. Dan dia maklum yang saya telah membina sebuah pondok. Dan dia bertanya, Haji, pondok yang Haji bina tu, Haji buat apa? Dia kata. Jadi saya kata, tak ada apa Ustaz. Saya cadangnya tu besok, saya sebelah pondok tu saya nak buat rumah. Jadi pondok tu nak saya jadikan tempat anak-anak saya mengulang Al-Quran. Kebetulan anak-anak saya memang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, kesemua mereka merupakan penghafaz Al-Quran. Jadi saya nak mereka terus mengulang Al-Quran di pondok yang telah saya binakan tu. Jadi dialah yang mencetuskan. Kenapa tak tubuh Mahtafiz, dia kata. Saya menjawab, saya kata, itu bukan bidang saya. Kerana saya ni adalah orang yang belajar akademik. Dia kata, Ustaz Zaki jawab, anak-anak Haji merupakan semua pelajar-pelajar tahfiz. Dia katakan, oh kalau begitu, saya menyahutlah cadangan dia tu. Kalau Ustaz Zaki setuju menjadi penasihat saya akan menyahut cadangan ni, dia katakan. Boleh, dia katakan. Itulah mulanya, tercetusnya
saya untuk menubuhkan Mahtafiz. Walaupun ketika mana saya menghantar anak-anak saya belajar menghafal Al-Quran ni semua ni, tak pernah terlintas. Saya tak pernah terlintas. Oh, satu hari saya nak tubuhkan apa ni Mahtafiz, dah anak besok bila dia orang dah belajar. Tak ada. Sungguh tak ada. Masya Allah. Tak ada. Jadi itulah mulanya. Dan dia memang sungguh-sungguh bantu saya. Ustaz Zaki, saya kenang betul jasa dia. Dialah orang yang mencetus, dan bukan cakap-cakap saja. Dia bantu semua. Apa yang tak ada, pelajar pun dia hantar. Alhamdulillah. Makanan pun dia, mahat dia memang seorang mudir juga di sebuah tahfiz, Raudah Tahfiz Al-Quran. Dia masak di tempat dia, hantar dekat sini. Bermula dengan lebih kurang 10-15 orang pelajar saja. Itulah permulaannya. Masya Allah. Maknanya bermula daripada bina pondok untuk anak mengulang Al-Quran, Ya. maka Allah cetuskan kepada seorang hamba Allah untuk mencetuskan kepada Abi untuk menubuhkan Mahat Tahfiz Al-Quran. Dan bermula daripada situlah maknanya tertubuh Mahat Tahfiz Dar An-Najah yang tersegam indah pada hari ini daripada sebuah pondok untuk mengulang Al-Quran, sehinggalah menjadi satu mahat yang sangat besar. Bukanlah besar sangat Ustaz kata kan. Bagi Kan. saya, bila kita tengok Mahat Tahfiz ni, ya, dengan usaha dan kesungguhan, dengan iltizam, maknanya Abi telah berjaya menubuhkan satu gedung ilmu untuk masyarakat menghafaz Al-Quran Karim. Bermula daripada terbinanya anak-anak menjadi hafiz Al-Quran. Satu bagi saya satu amazing lah. Bagi satu rezeki daripada Allah, dan itulah perjalanan yang Allah susun untuk Abi dan juga anak-anak, sehinggalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan masyarakat ini yang datang ke sini untuk belajar dan juga menghafaz Al-Quran. Ya, selain daripada itu, kalau saya tak sebut benda ni, rasanya saya rasa kurang lah. Saya ada orang kuat di belakang saya sebenarnya, yang sangat supportif, kan, iaitu ibu kepada anak-anak saya ni. Walaupun dia pun macam saya, dia dari akademik, dia seorang guru sekolah kementerian, tetapi bila saya telah memulakan usaha-usaha menubuh Mahat Tahfiz ni, dia sangat-sangat membantu. Dari segi aspek apa? Kewangannya, dorongan dia support saya sungguh-sungguh. Dialah sebenarnya kejayaan saya ni, kan, dialah di belakang kejayaan. Kalau dikatakan Mahat ataupun saya berjaya ni, kan, ibu mereka lah yang Masya Allah. yang di belakangnya, kan. Sangat-sangat supportif. Masya Allah. Maksudnya seorang isteri yang mendukung perjuangan suami, yang membantu suami dalam apa jua keadaan untuk membangunkan Mahat Tahfiz. Ya, betul tu kan. Bahkan kan, walaupun dia seorang guru, dia lebih dikenali sebagai bagaikan ustazah di Mahat ni. Dia lebih terkenal dengan di Mahat. Orang ingat dia ni ustazah yang mengajar di Mahat. Orang tak tahu yang dia tu seorang guru di sekolah kebangsaan. Masya Allah. Sampai macam tu sekali masyarakat melihat. Itulah perjuangan seorang isteri yang dikenali sebagai Ummi, Ya. Iaitu Hajah Nurul Aznin, yang merupakan isteri kepada Tuan Haji Asri ataupun Abi, yang kita tahu telah pergi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan semua mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah merahmatinya, Allah menjadikan segala jasa beliau yang banyak beliau usahakan untuk Mahat Tahfiz ini menjadi ganjaran pahala di akhirat nanti, insya-Allah. Kita doakan bersama. Bahkan ada kalanya saya pun ialah ada up and down kan. Dialah yang akan menaikkan semangat kita kan. Apa-apa memberi dorongan, sangat-sangat membantulah katakan. Saya bukan sahaja membina Mahat ni apa, saya membina fizikal Mahat ni sekali kan. Jadi Mahat ni bukanlah tertubuh maknanya saya ni diposting, ini sebuah Mahat, mudir dia telah ditukarkan ke tempat lain dan minta saya untuk mengisi tempat. Tak, I started from scratch.
from zero. Dan kalau saya diizinkan nak elaborate sikit, mungkin boleh memberi lebih besar maknanya. Ketika mana saya memulakan membina adalah daripada rumah kampung, rumah pak mentua saya yang telah lama tidak diduduki. Kan? Mungkin 30 tahun tinggal. Jadi saya menyuarakan hasrat saya tu kepada isteri saya. Saya katakan, saya nampak idea ni bila saya kembali dari Aceh. Saya tengok Aceh tu banyak bangunan macam tu. Boleh tak kalau saya nak minta dekat pak mentua saya yang saya panggil Abah, saya hendakkan rumah tu. Dia telah menyampaikan hasrat saya tu kepada ayah dia, dan ayah dia teluh dengan senang saja. Katanya, ambillah, dia katanya. Kan? Masya Allah. Dan kemudian saya diberitahu, ramai orang dah hendakkan, mintakan rumah tu, tapi pak mentua saya tak bagi. Bila saya minta tu, ambillah, dia kata. Itulah mula detiknya saya meroboh, mengukur rumah tu. Kemudian dalam tempoh 2 hari dibawa dari Teluk Intan di Kampung Gajah, sebenarnya di tepi tebing Sungai Perak tu. Di bahasa di sana tu dibongkar. Dibongkar rumah tu, dinaikkan ke atas trailer, dibawa ke Hulu Langat ni. Itulah terjadi yang rumah kayu tu, permulaan pondok itu. Ya, Masya Allah. itulah mulanya. Di situlah mereka tidur, situlah mereka mengaji, situlah sembahyang, apa lagi? Semua aktiviti di situ. Itulah permulaan pelajar-pelajar awal itu belajar di situ. Ya, itulah mulanya. Mahat Tafiz ni, dan pengajian sesi pertama adalah pada 1 Januari 2010. 2 hari selepas pak mentua saya yang telah menyumbangkan rumah papan tu kepada saya, dia meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa Atuk. Alhamdulillah, kita lihat bagaimana tertubuhnya Mahat Tafiz Darul Najah ini. Bermula daripada sebuah pondok yang kecil, sehinggalah kita lihat ia berjaya menumbuhkan satu tempat ataupun satu kawasan yang besar sehingga boleh menampung puluhan para pelajar di sini. Baik, kita teruskan lagi kepada Abi, soalan kepada Abi, ya. Bagaimanakah perjalanan awal penumbuhan? Senang ke susah ataupun ada cabaran-cabaran yang dihadapi? Ya, mungkin dengan pendaftarannya, mungkin nak cari gurunya, mungkin ada cabaran dan ataupun proses perjalanan tu ia bermula. Ya, saya setuju dengan Muhammad Syawal cakap tadi, cabaran ni kan. Maklumlah, bila kita nak buat sesuatu yang baik ni kan, terutamalah buat Al-Quran, pasti banyak cabarannya. Tapi cabaran tu sebenarnya lah yang membuat saya jadi kuat. Kan? Antaranya adalah ketika mengejutkan pelajar ni pagi-pagi ni kan. Sebab kita ada 3-4 asrama. Jadi saya terpaksa di awal pagi pukul 4 suku tu terpaksa keluar daripada rumah, pergi ke setiap asrama tu untuk mengejut mereka. Dan asrama tu bukan dekat pula tu. Jadi bila kita kejut yang ni, pergi ke asrama lagi satu, yang kita kejut yang tadi tidur balik. Jadi saya terpaksa suruh dia orang turun ke bawah. Bilang berapa semua pelajar dah ada, baru dah nampak semua dah ada, baru suruh dia mandi dan buat persediaan untuk masuk ke surau. Itu dari segi membangunkan pelajar lah. Tapi dari segi fizikal, membangunkan mahat tu, alhamdulillah. Memang saya mendapat sokongan daripada adik-beradik saya, saudara mara saya, kawan, orang kenal, orang tak kenal, kan, semua datang, ramai datang yang membantu. Dan yang paling saya susah nak lupa lah, kisah seorang hamba Allah ni,
Saya bila membina bangunan yang kedua selepas bangunan papan tu, saya membina sebuah bangunan lain pula. Kompleks jugalah. Maknanya ada asrama, ada dewan, ada tempat makan, ada dapur dan 2 rumah guru. Jadi apa yang saya lakukan adalah menjual lot lot apa ni untuk Wakaf. wakaf kan pada kadar RM50 satu kaki persegi. Jadi saya pun memviralkan ini kepada anak-anak pelajar yang ada tu. Ketika itu mereka baru nak balik bercuti. Maka saya katakan, kamu bawa surat ni beri kepada saudara mara yang dekat saja. Pak saudara ke ataupun yang dekat-dekat. Maka satu hari lepas pelajar tu balik bercuti, saya terima panggilan. Ni Ustaz, saya panggil ni dari balik Pulau Pinang, dia kata. Siapa tu? Dia pun memperkenalkan dirinya. Saya baca surat yang cucu saya bawa ni, kata, saya dah lama dah tunggu ni, dia kata. Masya Allah. Dah lama dah saya tunggu ni, dia kata. Dia punya gambaran dia tu seronok sangat. Bila dia dapat berita yang dia dapat nak infak. Jadi macam mana tu Ustaz, dia kata. Saya sebenarnya, saya nak beli tanah tu. Saya nak, maknanya dia nak tanah yang harga tu 23,000 tu pada masa itu. Dia nak pulun semua, dia kata. Dia nak beli satu tanah tu. Semua tu. Infakkan satu tanah. Semua tanah tu, dia beli semua tu, bagi tanah. Masya Allah. Macam tu. Okeylah, saya kata, saya pun setujulah dengan cadangan dia tu. Petang nanti, Ustaz, saya dah masukkan 19,000 ke dalam akaun yang Ustaz yang Ustaz catat dalam surat tu. Dia kata, terima kasih, saya punya apa, Allah. Dia katakan. Dia telefon lagi besok tu. Saya nak tambah lagi, saya nak cukupkan 23,000 tu. Saya malam tadi saya cari bawah katil, bawah tilam, bawah talam, bawah ni, dia kata saya dapat lagi 4,000. Saya nak masukkan besok lagi 4,000 tu. Allah, terharu saya. Terharu saya kan. Itulah ceritanya kan. Sehingga kami setelah kami kita mengambil masa, kita pergi ke rumah dia tu. Dia hanya adalah seorang pemandu lori di Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Pencen, dia dapat duit pencen tu. Allah, bila kita pergi kat sana, memang saya tengok dia taif. Tapi dia duduk rumah bawah, keliling bilik dia tu penuh dengan kitab-kitab. Masya Allah. Masya Allah, memanglah. Itulah satu permulaan yang memang kita terharulah dengan sumbangan yang dia telah sampai. Maknanya bila orang nak berwakaf ni, nak berinfak ni, dia yakin dengan hadis Nabi SAW ini, ya, di antara amalan yang tidak akan terputus, salah satunya daripadanya adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu Betul Ustaz, betul. betul-betul dengan sungguh dan ikhlas kerana Allah, dan diberikan untuk perjuangan Islam, untuk dakwah, untuk mak tahfiz. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mengganjarikan pahala kepada orang yang berwakaf dan bersedekah tersebut, insya-Allah. Ya. Selain daripada itu mungkin ada yang cabaran ataupun orang lain yang berinfak dan sebagainya. Ramai Ustaz. Ramai kan. Saya kadang-kadang kita tak tahu pun. Kita tak kenal pun orang. Kalau kita nak buat bangunan ni kan, tiba-tiba je lori hantar simen 40 kambit, besi. Saya kata saya tak ada order pun. Ini ada orang. Ini orang hantar, dia sudah bayar. Dia suruh hantar dekat sini. Pun ada macam tu. Masya Allah. Dia tak bagi tahu. Maksudnya tiba-tiba datang je. Dia tiba-tiba datang je. Dia tak nak tahu. Dia tak nak saya ni tahu siapa dia yang menginfak tu. Macam tu pun ada. Yang datang terus berjumpa kan, bertanya khabar tu, berapa yang diperlu pun ada. Yang ada yang kata saya ni baru lepas bina rumah, tapi banyak lagi barang-barang yang lebihan tu. Ndak dia kata. Saya kata ndak, jom kita pergi tengok.
Dia bagi saya BRC semua tu yang bernilai ribuan kan untuk saya guna untuk membuat bangunan. Itulah rasanya paling menyeronokkan lah. Kan walaupun saya penat. Saya sebenarnya tidak ada langsung basic dalam ilmu-ilmu membuat bangunan ni. Tetapi disebabkan kemahuan saya tu, siang saya akan berada di tapak kerja. Saya akan pantau pekerja-pekerja ni buat. Malam saya mentalaah lagi. Saya baca plan yang saya tak pernah belajar sekali. Kan? Cuba. Besok tanya pula balik kepada bapa-bapa yang menjadi advisor saya tu. Saya ada 2-3 orang advisor saya. Bapa kepada pelajar-pelajar. Mereka lah yang membantu saya. Mengenalkan saya sedikit sebanyak tentang bagaimana untuk membina bangunan ni. Oh, maksudnya Abi bina bangunan ni tidak ada kontraktor. Tak ada. Maksudnya Abi lah yang menguruskan ataupun yang memperjalankan penubuhan bangunan itu berdasarkan kepada ilmu daripada ibu bapa pelajar ni yang mungkin ada engineer, yang ada arkitek dan sebagainya. Ya. Ditambah dengan pengetahuan sendiri dan akhirnya dapat membina bangunan 2 tingkat, ya, ada surau 2 tingkat. Alhamdulillah. Dan maksudnya, ya, sekaligus memang ia mengurangkan kos penubuhan bangunan-bangunan yang bila kita nampak, siapa yang tengok bangunan Mak Hafiz ni, ya, tengok kalau kita buat expectation kita sendiri, mungkin hampir 500,000, 700,000, ya, mungkin lebih, Ustaz. Mungkin hampir lebih ke 1 juta, kan? Betul tak? Macam mana pandangan Abi? Ketika mana saya nak membina bangunan yang terakhir tu, iaitu satu kompleks 2 tingkat, di mana di atasnya 3 unit rumah guru dan di bawahnya asrama yang boleh memuatkan 25 orang pelajar, siap dengan tandas dan kemudahan-kemudahan lain kan. Saya ada kawan saya, rapat saya lah. Dia tanya saya, "Bang, abang nak buat bangunan ni, abang dah ada duit ke?" Dia kata. Saya kata, "Saya tak ada duit." Kata, "Macam mana ni bang? Abang nak buat bangunan, abang tak ada duit." Dia kata, "Adalah sikit, dalam 20-30 ribu untuk saya nak memulakan. Habis tu besok, nak biar je macam tu ke macam mana?" Saya ni berdasarkan pengalaman lepas lah. Saya kata dekat dia, saya pegang prinsip, seeing is believing. Bila kita dah mula buat sesuatu, kalau kita cerita dekat orang, saya nak buat bangunan untuk Mahat Hafiz, di mana? Sekarang dah macam mana? Dia akan datang, oh, dah mula. Ini memang betul. Saya bukan, tanah pun belum ada, baru nak apa, yang tu saya tak berani. Alhamdulillah. Sampai siap. Kan terus saja sumbangan datang. Sampai siap. Alhamdulillah. Itulah yang saya rasa, saya yakin dengan benda tu Allah akan bantu kan, dengan niat kita yang baik tu untuk membina macam tu. Alhamdulillah. Maksudnya cabaran menubuhkan Mak Hafiz ini, ya, yang dilalui itu, ya, akhirnya Allah bantu, ya, walaupun pada permulaannya mungkin tidak ada kewangan yang begitu banyak, tetapi Allah bantu hadirnya orang-orang yang membantu di sekeliling dari segi idea, dari segi ilmu, dari segi kewangan dan sebagainya. Baik, saya nak maaf Zat, ya, saya mencelah kan. Saya biasa sampai ke telinga saya ni, orang cakap depan betul, "Aku tengok engkau ni Haji Asri, nak kata engkau pandai, aku tak nampak engkau pandai sangat." Dia kata, "Engkau pandai." Dia kata, "Nak kata engkau berduit, lagi aku tampak kau tak ada duit. Tapi macam mana kau boleh berjaya buat macam ni?" Semua ni Allah yang Allah yang membantu saya, yang mengapa ni. Bukan kerana pandai saya tu, Allah yang menjayakan benda macam ni. Tanpa bantuan Allah, saya tak akan berjaya. Alhamdulillah. Baik, nak tanya Abi, apa sebenarnya beza Mahat Hafiz Al-Quran Dar'an Najah ni dengan Mahat Hafiz yang lain yang kita dengar, ada yang MRSM, ada yang SBPI, kan? Macam ada kadang-kadang orang datang nak hantar anak ke tahfiz ni, dia akan tanya,
tahfiz ni ada akademik ke tak ada akademik. Jadi apa yang boleh Abi jelaskan apa bezanya mak tahfiz Dar An-Najah ni dengan mak tahfiz yang lain? Mungkin ada perbezaan dia mak tahfiz ni yang dibina ni dia aktif sukan selain daripada hafal Quran, aktif sukan dan sebagainya. Boleh Abi jelaskan ataupun terangkan? Ringkas ya, apa ni, Mahatafis Al-Quran Darun Najah ni, selalu saya bila ditanya, kadang-kadang orang JAKIM, orang JAI datang, dia tanya kita punya kurikulum macam mana. Jadi kita katakan kita ni Al-Quran murni. Kan? Maksudnya Al-Quran sahaja. Bukanlah tak ada belajar lain. Adalah belajar fardu ain, akademik sikit kan. Tapi kita, tumpuan kita tu kepada pelajar-pelajar ni, mereka menghafaz Al-Quran. Sampai dia ingat Al-Quran. Kalau boleh, bukan khatam saja. Sampai dia syahadah. Itu matlamat kami. Bila dia dah ingat Al-Quran, barulah dia masuk next step. Ambil SPM. Mungkin pada masa itu, umur dia dah 18 tahun, 19, ataupun 20 tahun. Saya kata tak apa. Janji Al-Quran dah ada kat dalam dada dia. Kan? Jangan kita risaukan pasal SPM ni. Penting. Saya amat-amat menyedari. SPM ni sangat penting untuk dia nak menyambung pelajaran. Tapi jangan risau kata. Kan? Tak usah kata SPM. Degree, diploma pun melambat dekat luar tu. Kan? Jangan risau kata kan. Jadi itulah. Saya nak memberi keyakinan kepada ibu bapa ni supaya mereka betul-betul bila meninggalkan anak-anak di sini, mendaftar dekat sini, maknanya dia tak risau. Tak dia nampak hala tuju ke mana anak-anak mereka lepas ni. Kan? Mereka banyak bila dia ada SPM tu, dia boleh saja kalau dia nak sambung dalam bidang Al-Quran, nak jadi pendakwah, ataupun dia mungkin ada idea lain. Dia nak jadikan anak dia jurutera, juruterbang, accountant, apa lagi? Lawyer. Boleh saja. Yeah. Tak ada masalah. Kan? Itu kecenderungan masing-masing. Kita tak pernah nak menetapkan sesuatu tu. Terpulang. Dan Alhamdulillah, setelah 15 tahun beroperasi ni, pelajar-pelajar saya ni dah ramai dah yang di pusat pengajian tinggi. Yang dah buat degree pun ramai dah. Tapi hari ini, mereka telah membuktikan. Mereka boleh masuk universiti. Ada yang dah STEM 5, kan? Cuma saya pernah berkata lah, kadang-kadang pagi-pagi saya kata dekat pelajar-pelajar ni, ingat katakan, Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu nur, cahaya. Sekali Al-Quran dah masuk dalam dada kamu, kamu yang bijak menjadi lebih bijak. Kalau kamu yang tak bijak, kamu boleh jadi bijak. Itu kamu selalu kena kata dia. Bila aku dah menghafal Al-Quran ni, aku boleh jadi bijak. Betul. Kalau kita tengok kan, kalau kita belajar akademik ni, ada sedikit kelainan. Bahkan banyak kelainannya. Kalau kita belajar menghafal Al-Quran ni, banyak benda yang kita nak kolaborasikan. Baris atas, 2 di atas, 2 di bawah, 2 di hadapan. Anda mati, dengung 2, dengung atau dia punya harakat dia 3, 4, 5, semua kita nak apa tu. Jadi otak kita tu bekerja je. Bukanlah saya kata yang akademik ni tak apa, kan? Tapi ada kelebihan. Yeah. Memang ada kelebihan. Memang ada kelebihan orang-orang yang menghafal Al-Quran ni. Oh, itu di antara cakap apa perbezaan mak tahfiz Dar An-Najah ini dengan mak tahfiz yang lain. Maksudnya tahfiz murni ni tahfiz yang fully tahfiz. Di samping ada sedikit subjek yang dipelajari di mak tahfiz. Ya. Abi? Saya kadang-kadang saya terfikir jugalah, kalau budak-budak ni 4-5 tahun menghafal Al-Quran kan, janganlah sampai dia bila orang tanya, dia tak boleh nak beza 1 kilometer dengan 1 kilogram pun dia tak boleh nak beza. Saya tak nak macam tu lah kan. Umpama itu contoh yang mudah lah kan. Biar dia apa juga. Dan kemudian kalau sukan-sukan ni, kalau ada liga-liga ke Johan di Malaysia ni ke ataupun luar negara tu yang ada live ni, memang kami bentangkan TV yang besar tu. Biar dia orang tengok. Pukul 11 lah kita tengok. Saya tak nak mereka tu ketinggalan. Kan? Jadi sampai macam tu.
Jadi era sekarang ni Ustaz, ya, anak-anak ni kena jugalah. Kan dia orang dah, bila dia orang balik tu, dia pun tahu juga bab-bab bola sepak ni kan. Jadi memang kita galakkan. Dan kebetulan saya pun dulu, masa saya bersekolah, saya pun dulu pun saya memang minat sukan. Termasuklah anak-anak saya ni pun, walaupun mereka menghafal Quran, mereka juga bermain bola sepak. Maksudnya sekolah tahfiz ni dia fully tahfiz dan ada asas akademik. Dan juga saya nak tanya soalan kepada Abi, ada dengar cerita tahfiz Dar An-Najah ni baru-baru ni Johan bola sepak di antara tahfiz-tahfiz di Selangor ni. Bukan sekadar itu saja, sesi yang lepas ada seorang pelajar tahfiz Dar An-Najah ni mewakili negeri Selangor bagi kejohanan bola sepak. Betul lah Abi? Betul. Ya. Betul. Macam apakah sebenarnya kita lihat idea ini, seolah-olah kita lihat mak tahfiz Dar An-Najah ni seperti mak tahfiz sukan. Apa pandangan yang Abi boleh bagi? Mungkin guru-gurunya mungkin suka bersukan ke dan sebagainya, macam mana? Saya kembali balik kepada kata-kata otak yang cergas ini datangnya daripada badan yang cergas. Jadi kita memang menggalakkan mereka petang mereka tidak boleh berada. Menjadi kesalahan kalau mereka berada di dalam asrama. Kita tak nak budak-budak ni lembik aja kan. Jadi kita akan suruh mereka keluar pergi main kan. Dan apa lagi kalau bukan bola sepak. Yeah. Ini adalah sukan yang paling murah. Beli bola sebiji 22 orang boleh main. Jadi kita dah develop benda macam ni. Dan macam Ustaz cakap tadi, Mahatafis Al-Quran Darul Najah ni sekarang ni dah terkenal. Bukan di Ulu Langat saja. Di persatuan tu. Najah. Oh, bola sepak. Nombor kan? one lah. Number one. Tapi kita tidak bergantung pada tu saja. Kan? Kita hendakkan pencapaian mereka di dalam pengajian tu melebihi. Itu sebagai tambahan saja. Yeah. Kan? Saya selalu kata mereka, kan? Kenapa kamu kena bermain ni? Kerana bila kita main ni banyak benda yang kita boleh belajar, kan? Paling kurang pun kita belajar toleransi. Kan? Bila kita main bola, kan, masuk padang ni kadang-kadang kita sepak kaki kawan ataupun kaki lawan ataupun dia sepak kaki kita. Apa? Kita mesti nak bergaduh di padang tu. Di sanalah kita belajar. Bila kita dah biasa orang sepak kaki kita, kita sepak kaki kawan, tak ada apalah. Di hujung permainan kan berpeluk-peluk ni kan. Apa kelebihannya? Ini dia boleh bawa dalam kehidupan dia nanti. Kan, bila dia di luar ni macam-macam orang. Bila dia diuji macam ni, tak ada benda lah macam. Dia dah biasa dah. Kan, itu nak develop toleransi di kalangan pelajar-pelajar kita tu. Okey, baik. Maksudnya pelajar Najah ini akademik dia Al-Quran dia mantap dan tidak meninggalkan sukan dan juga tidak meninggalkan perkara-perkara yang lain yang masuk ihtifal seperti bernasyid dan sebagainya, ya. Maknanya digabungkan keseluruhannya untuk dibentuk pelajar-pelajar ni menjadi seorang pelajar yang menguasai semua bidang Al-Quran, bidang sukan, bidang membina peribadi, berpidato, bernasyid, maksudnya ke hadapan. Betul Abi ya? Betul. Ringkasnya Al-Quran yang dihafal tu bukan semata-mata nak disimpan di dada. Mereka ni yang hafal Al-Quran ni kita nak mereka turun ke padang. Kalau ada korban orang hari raya haji, korban, mereka turun. Kalau dia tak sembelih pun dia boleh tolong lapah. Kan, potong daging, timbang daging. Kan. Kalau perkahwinan mereka boleh pergi basuh pinggan. Kutip pinggan mangkuk. Main kompang ya. Main kompang. Dan dulu kita ada pasukan kompang. Jadi kita nak mereka ni dia boleh hands on. Boleh buat apa-apa kerja boleh. Apatah lagi kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni memang Ramadan baru ni 16 pelajar kami keluar menjadi imam. Di jalan Hulu Langat ni seorang masjid anak-anak Najah ni banyak. Masya-Allah. Dan mereka kadang-kadang sampai ke Wangsa Maju,
Bahkan sampai ke Johor dijemput untuk memimpin solat tarawih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maknanya Najah ni kualiti dia bukan sekadar menjadi hafaz Al-Quran, boleh jadi imam, boleh bersukan, boleh bernasyid, boleh berpidato dan sebagainya. Baik, saya nak tanya Abi, bagaimana kita dengar cerita ada setengah orang ni apa yang berpemikiran mengatakan tahfiz ni untuk tempat orang-orang yang bermasalah. Jadi bagaimana kita nak menguruskan persepsi masyarakat tentang perkara ni? Bukankah mak tahfiz ni sepatutnya untuk kita melahirkan seorang ilmuwan yang alim Al-Quran, ya, dan bukannya tempat untuk setengah ibu bapa nak menguruskan masalah anak yang tak mau dengar cakap, anak yang degil dan sebagainya. Bagaimana kita nak menguruskan ataupun apa pandangan Abi tentang perkara ni? Ya, memang ada netizen ataupun masyarakat yang masih mereka beranggapan tempat tahfiz ni adalah tempat reform. Anak-anak yang dah nakal, dah itu, kan dia nak hantar kat sini. Awal-awal lagi kita dah beritahu, kita tidak ada kepakaran dalam benda-benda macam ni, kan. Yang kita nak apa ni, saya yakin anak-anak ni, ibu bapa mereka telah didik mereka dengan baik semasa mereka bersekolah rendah tu, kan. 6 tahun di sekolah rendah tu mereka telah dididik dengan baik. Jadi di sini kesinambungan saja. Kan? Kalau dia belum pandai menghafal tu, kita ajar menghafal. Kalau belum pandai membaca Al-Quran tu, kita ajar dia, kan, ataupun kita polish dia tu. Jadi saya selalu kata dekat ibu bapa lah, kata, kan, bila kita nak hantar anak kita ni belajar agama, kan, tak kira lah pondok ke, menghafal Al-Quran ke, send your best children. Send your best child. Saya ingat lagi kata-kata ini oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Kalau kamu ndak anak kamu bertaraf almarhum Dr. Yusuf Qardawi, hantar anak kamu yang pintar-pintar tu mengaji di sekolah-sekolah agama. Apa pandangan Ustaz? Ya. Betul? Itu yang terbaik sebenarnya. Jadi Alhamdulillah, kan, yang kebelakangan ni, kan, banyak yang UPKK dia 8A, 9A, 7A mendaftar di sini. Nah, kalau yang dulu tu 4A masa UPSR, kan, mereka menghantar anak-anak mereka yang bijak-bijak tu sini. Alhamdulillah, kan. Maksudnya masuk Najah ni dia ada proses tapisan dia ada proses temuduga interview dia untuk melepasi masuk ke Darul Najah ni lah. Ya. Ada, tapi tidaklah kita strict sangat, kan. Apa pun bagi kami lah, boleh membaca Al-Quran sama. Yang keduanya minat. Yang tu kita memang tak ada kompromi sangat lah. Sebab minat ni besar maknanya. Kalau dia dah minat tu, dia sanggup. Memang susah, Ustaz. Kan? Sebagai seorang ada mempunyai anak yang pernah melalui menghafal Al-Quran, kita tahulah kesulitan mereka tu, dan kita tahulah, kan, bila kita tengok anak-anak kat sini 5-6 jam duduk, kan, mentalaah membaca mengulang Al-Quran ni, kan, memang besarlah dia punya dia pengorbanan dia tu. Baik, Abi, soalan yang terakhir sebelum kita ending, apakah pesanan dan pengharapan Abi kepada Mak Tahfiz Darul Najah, dan mungkin boleh kongsikan sedikit tips melahirkan 5 orang anak yang hafiz Quran. Yang pertama pesanan, pengharapan dan tips dia mungkin untuk ibu bapa yang berada di luar. Macam ni lah, untuk melahirkan anak-anak menghafal Al-Quran ni bukanlah satu pelajaran yang senang. Ya, ada kalanya senanglah. Ada kalanya angin. Ada kalanya bergelora, kan. Jadi itu Abi dah lalui semua tu, kan. Benda-benda macam ni, kalau bahasa Abi dulu-dulu lah, semua dalam poket Abi lah. Benda-benda ni Abi dah lalui dah semua benda macam ni, kan. Seperkara lagi, anak-anak ni yang dah menghafal Al-Quran ni, kan,
nanti kita akan lihat satu benda. Mereka tak ada kawan. Mereka tak ada kawan. Kawan mereka di Mahat tu, itulah kawan dia. Bila dia cuti, ialah kita pun tak salahkan. Dia akan pergi the mall lah, pergi sini, pergi sana. Kawan dia pergi mall tu, itulah kawan dia dekat asrama tu. Dia tak ada kawan. Sebab dia tidak expose dengan kawan-kawan keliling rumah ke ni, tak ada. Dia tak ada kenal pun. Sebab sepanjang dia 5-6 tahun ataupun kurang tu, dia di Mahat saja. Cuti 10 hari, 5 hari. Jadi dia tak ada kenalan banyak-banyak. Itulah kawan dia. Apa pengharapan atau pesanan Abi ringkas ya dalam seminit kepada mak ayah yang sedang menghantar anak ke Mahat Hafiz? Kepada ibu apa yang anak-anak yang menghantar anak di tahfiz ni, sama ada di Najah ataupun di mana-mana Mahat lain, ibu terutamalah, angkat tangan tinggi-tinggi, doalah banyak-banyak kan. Kami di Mahat ni bolehlah tunjuk ajar mereka, pastikan mereka berada di dalam kelas, pastikan mereka bangun pada waktunya kan, sediakan makanan mereka kan, tempat tidur mereka, air semua tu. Tapi doa ibu dan bapa di rumah tu yang paling number one lah katakan. Yeah. Doa ibu tu kan. Ibu rajin-rajinlah doa kan, buat solat hajat agar anak tu terus istiqamah, lancar hafazan. Dan hasrat Abi sekarang ni adalah nak menambah ratio, nisbah hafal dengan syahdah. Buat masa ini tak silapnya kita dah ada lebih kurang 70 lebih orang pelajar yang sejak penubuhan ni yang dah khatam lah. Tapi hanya ada dalam 9 pelajar baru syahdah. Jadi nisbahnya lebih kurang 1.2. Jadi dalam masa yang akan datang ni, kita nak lihat 20% daripada yang hafal tu syahdah. Maknanya kalau ada 100 orang nanti pelajar dah khatam, 20 orang syahdah. Ya. Menghafal Al-Quran ni is all about remembering the verses. Itu yang selalu kita pesan kepada budak-budak tu yang baru-baru masuk ni, bila kamu meletakkan kaki kamu ke Mahat Hafiz Darul Najah ni, niatlah kata, aku nak khatam dan syahadah. Kerana niat tu sangat penting kan. Allah makbulkan niat kamu tu nak syahadah. Baik, itulah harapan Tuan Haji Muhammad Asri bin Abdul Razak ataupun yang dikenali sebagai Abi, ya, mudah-mudahan segala penjelasan ataupun perkongsian Tuan Haji ataupun Abi memberi manfaat kepada kita semua, dan pihak podcast Simple Tapi Faham mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Asri Sama-sama. di atas penjelasan, di atas perkongsian yang sangat menarik. Mudah-mudahan dia menjadi satu semangat dan ataupun menjadi inspirasi kepada masyarakat bagi menghantar anak-anak ke Mahat Hafiz. Jadi kita akan jumpa lagi podcast yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang menarik. Ya. Dengan itu kita jumpa. Ya. Saya juga nak ucapkan kepada Cik Syawal kerana memberi peluang saya, Cik Syawal sebagai host kepada podcast Simple Tapi Faham, telah memberi saya peluang untuk mengemukakanlah apa yang saya rasa boleh saya kongsilah. InsyaAllah. Sama-sama bagi pihak podcast, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada masa mendatang. Kepada semua, jangan lupa ikuti podcast Simple Tapi Faham pada masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.